Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so untuk video kali ini saya akan tunjukkan satu masalah geometri. Okey, so kita diberi satu bulatan. Lepas tu dua lengkok yang sama panjangnya. Okey, dan perentas. Kita diberi perentas kat situ. Dan ada dua segmen yang bersilang dan bertemu pada satu titik sehinggakan lengkok ni dengan lengkok ni adalah sama panjang. Okey, jadi apa yang kita perlu buktikan adalah antara empat titik ni wujudnya satu bulatan. Maksudnya titik keempat-empat titik ni adalah terletak pada satu lengkok bulatan ataupun satu lilitan bulatan. Sebetulnya adalah satu lilitan bulatan. Okey. Jadi idea yang pertama saya ialah bila kita sambungkan sini, okey, kita dapati bahawa sudut ini adalah theta. Dan lengkok ni adalah sama panjang dengan lengkok ni, maka bila saya sambungkan titik ini dengan ini, dah tentu saya akan dapat panjangnya adalah theta. Okey. Dan sudut ni, okey, pun sama dengan theta sebab lengkok yang sama ataupun rentas yang sama lah. Okey. Dan sudut ni juga adalah theta. Dan juga untuk perentas ni, untuk perentas ni, kita sambung ni, kita akan dapat sudut ni adalah theta. Okey. Katalah ini adalah sudut alfa. Maka untuk perentas ni, sudut ni juga adalah alfa. Jadi kita dapati bahawa daripada segitiga ni, dan segitiga ini adalah serupa. Itu adalah satu fakta penting yang kita dapati. Dua segitiga ni adalah serupa. Baik. Jadi, sudut ni sebenarnya adalah 180 darjah tolak theta. Tolak theta tambah alfa. Kenapa? Sebab katalah kita diberi segitiga, kita diberi A, kita diberi B, maka sudut ni ialah 180 darjah tolak A tambah B. Okey, jelaslah kat situ. Okey. Kemudian bila saya sambungkan titik ini dengan ini, saya nak dapatkan sudut ini. Sudut ni, okey, tengok perentas ni. Sudut ini adalah sama dengan sudut ini, iaitu alfa. Okey. Jadi, apabila saya tambahkan sudut 180 darjah tolak alfa tambah theta dan sudut ini, saya akan dapat 180 darjah. Maka benarlah yang keempat-empat titik ni terletak pada satu lilitan bulatan.
Jadi terbukti. Itulah strategi saya. Terima kasih.